SPRM tu kan siasat orang, dia kena siasat. Ini pelik benar. Kita kata SPRM dulu tak ada kuasa. Dia boleh siasat Beng Hok sampai mati. Dia boleh siasat Sabrimi, pegawai kastam, sampai mati. Saya kata kalau dia siasat Tan Sri Taib Mahmud, bukan Taib Mahmud yang jatuh bangunan, pegawai SPRM yang jatuh bangunan. Tengok-tengoklah betul. Mereka nak siasat sungguh-sungguh lah. Dah kita kritik ni SPRM pun kata kami ada kuasa, kami nak siasat. Tak ada nak siasat lagi, mereka kena siasat. Kena tukar riuh dari sekalian. Orang kami jumpa, saya, Lim Kit Siang, Wan Azizah dan lain-lain, pergi jumpa pegawai tu sambut kami, pegawai tu pun kena tukar 24 jam. Nak aram jadahnya. Jadi kita lihat dalam keadaan ini, masak dah. Masak cukup dah untuk kita tukar pemerintah pilihan akan datang. Boleh ke tak? Boleh. Tapi kalau kita duduk seorang tak pakai dengan orang, boleh tak tukar? Duduk lengkong tak tahu lah. Bukit Raya, Langak Libung. Bukit Raya, Langak. Salah sekali salah. Tapi kalau kita buat pakat elok dari sekalian, kita boleh ambil Melaya, boleh ambil Malaysia, insyaAllah. Gelombang anak muda. Anak Mamat, bila ada demonstrasi Kuala Lumpur ni, Mamat tak pergi lah. Atau pergi jarang-jarang sebagai penonton. Sebab anak-anak muda kita boleh buat sendiri lah. Ni hak bersih ni, bersih buat. Kita tolong kempen. 29 bulan ni, pergi bawa tikar bantai. Kita nak tidur situ 34 jam. Nak duduk di kawasan yang kita berkumpul tu lah, dekat dataran mereka. Nak semayang ayak pancuk dalam tu, kita pergi ambil uduk semayang dalam tu. Orang perempuan, pakailah pakaian yang paling boleh semayang. Apa ada mazhab lokal, mazhab nikah, kiranya yang tengok yang boleh pakai cara semayang tu, pakailah. Kita nak duduk situ, semayang situ, bawa tikar bantai situ. Kalau boleh bawa semawak semua sekali. Semawak pun kita boleh teh baru kita duduk tu. Tak pernah kita buat. Kalau di Hong Kong 2 minggu lepas tu, kita nak bau 24 dan 34 jam. Kalau Najib tak berhenti juga, kita pergi lepas tu kita duduk seminggu. Duduk seminggu sampai dia kena berhenti lah. Kalau dia tak berhenti juga, kita harap pilihan akan datang ni kena tukar kerjaan, cukup lah. Depa, saya kata depa berkelahi, Najib lah, Mayudin lah. Yang susah apa? Kita lah. Kita kata nak pergi Singapura tak boleh dah mahal sangat dah. $1 $3 lah. RM4. Apa ni dolar Amerika. Hampa ni jangan duk. Jadi kalau kita pergi Singapura lah, dia tunjuk situ teh RM2. Kita pun ada lah. Main bayang lagi kita tengok, pasal apa dia minta RM6 kita. Rotinya $1, dia tunjuk dolar tu teh tu RM6. Kena nasi campur RM18. Balik sampai Johor Bahru tak tangan kat lagi. Banyaklah orang pergi Singapura, dia turun di Johor Bahru, dia naik bas pergi berjalan buat kerja Singapura tu, balik main makan minum di Johor. Dia kata tak apalah, Singapura mahal, kita pergi siap. Hampa pergi siap lah. Dulu RM1, 10 baht. Lah RM1, 8.7 baht. Kita makan nasi, kawan-kawan, 1000 baht. 1000 baht dulu kita bagi RM100. Lah dah, dia mau 120. Kena lebih RM20 baru padan dengan duit dia. Pergi Bangkok, money changer tak mau duit kita. Mampu. Akhirnya kita duduk belajar guak ni ya. Pergi guak, pergi Rockstar. Sekolah pergi Sungai Limau. Orang kata harga duit jatuh. Bila aku beli tu penuh RM1. Ya, RM1 boleh dapat 8 ekor. Dia duduk ni lah. Ni anak dia mengaji Mesir no. Orang yang nak pergi merata no. Kita harga barang pula makin meningkat. Saya tanya keret lah. Sebab saya ada misi untuk makan putak ayam rumah tu. RM1 99, RM2 lah sekilo. Tapi pula market baru ni dah RM3. Saya kata pakai RM3 ni akan naiknya dah. Duit kita jatuh. Pasal beli barang daripada luar, keret tu import, maka duit kita jatuh. Kita kena bayar lebih. Artinya kita yang menderita.
Jadi hari itulah, inilah sekalian, harapan baru nak lahir dah ni, insyaAllah. Merdeka ni lahirlah. Lepas itu kita akan daftar ahli seramai mungkin. Kalau hak main lah ni pakat masuk ahli semua, mampu. Kita nak seramai mungkin. Lawan kita UMNO Barisan Nasional. Boleh ke tak? Yang tepi-tepi ada kacau-kacau tu kita kelpiak itu je. Yang penting kita nak hadapi UMNO Barisan Nasional. Itu takat kita dulu ya. Saya harap saya dengan bersama-sama hari ini dengan tuan-tuan semua, kita meresmikan Pusat Hemodialisis Dr. Ismail Sendian Berhad. Semoga pusat ini mendapat sambutan